Hai. Selamat malam semua. Kita dalam alam haiwan. Ah, Selamat malam semua. Kita dalam alam haiwan, kita bersama dengan ah, Cik Mau, Cik Jah, Cik Dah dan juga kita tetamu kita. Siapa tetamu kita pada hari ini? Iaitu Seladang Cik Dang. Oi, Cik Dang daripada mana ni Cik Dang? Oh, kita dari Perak lah. Kita dari Perak. Perak kami. Jangan main-main. Oh, ini apa ni? Zulkifli ni. Oh, ya yeah, betul. Oh, Cik Mau. Kita betul lah Cik Mau. Kita ada Tipin. Oh, dia Tipin ni. Oh. Oh, hari ni dengar hari ni kata hari ni hari Cik Mau sedunia. Oh, tak. Oh, ni tak ni kita mengucapkan selamat Hari Harimau lah. Itulah hari ni kita jadi raikan lah. Cik Mau hari ni. Apa dapat Cik Mau hari ni? Hari Harimau sedunia. Ada tadi dapat ni daging stick. Oh, sedap. Oi, bestnya daging stick ni mana? Daging berkualiti dia meh. Hari jadi dia kita ni dapat mesti diraikan dengan kan cik dah dia tersenyum meriang lah hari ni. Aku dah makan dah tadi. Cik Jah macam mana? Cik Jah pun ada hari dia tapi nantilah satu hari nanti dia akan ada hari dia. Dia meraihkan hari Cik Jah. Kita. Seladang apa ni apakah aktiviti seladang? Aktiviti kita macam biasa juga lah. Kita orang kata habitat kami lebih kurang macam lembu juga, tapi kita hanya berbadan sasa. Rajin bersenam ke jangan ni Cik Dang. Dia pun lebih kurang macam tu lah, tapi kita daging kita kan pecah sikit. Dia tak sama macam daging lembu. Dia macam apa, berlemak sikit kan. Ni tengoklah apa makanan yang dia bagi. Apa ni, bagi pellet ke gandum ke ataupun rumput ke kan. Seladang ni dia macam daging dia kasar sikit, macam kebau jugalah. Banyak kat Malaysia. Tak adalah banyak, dia macam dari kumpulan kecil juga. Oh ya. Aduh, apa ni Cik Dang apa ni hari ni, selain daripada datang ke tempat kami, ada pergi tempat lain ke? Itulah dia apa ni, abandin kita. Jadi katanya nak bawa berjalan. Itulah pergi berjumpa dengan rakan-rakan sebaya yang lain. Dia mungkin di zoo lain lah kot, dengan macam zoo negara ke. Tengoklah macam mana. Dengan banding bawa itulah. Macam hari tu ni Cik Dak kita pergi wetland. Wetland memanglah ada habitat dia sana. Apa dia buaya, bangau pun banyak situ. Cik Dak pun eloklah dia punya habitat situ. Dia orang kata dia dekat sana bebas sana kemari kan. Betul lah dia. Habis aja Cik Dang pun di Tepin pun bebas juga, dekat Bukit Merah. Kat situ bukan Taman Tema. Dekat-dekat lah tu, dekat tu. Boleh dah main golosok Cik Dang. Aduh ya. Tak ada lah, nanti kalau jumpa budak-budak kan payah nak berlari. Yelah. Rimau dia pun macam slow.
Biasalah. Oh, dia dah hari dia. Kan. Yelah, nak macam mana kan hari ni hari harimau kan. Oh. Respect tau, respect to him kan. Betul. Oh. Uh, apa ni tidaknya pun senyap je. Itulah kan tidak ni apa tengah cari idea dah tu. Tu lah dia. Apa yang penting abang tidak kerja sama. Tu lah dia. Uh, ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya di sana. Awak kamu pun tahu juga ni jedang kita pun tahu Kita mengikuti ya. Nampak je Cik Dam je dia selalu mengikuti kita. Oi sekarang alam haiwan famous apa? Dah masuk YouTube punya mai. Tu lah. Harapnya semuanya menyokong lah kan. Alam haiwan ni apa untuk untuk generasi yang akan datang. Takut tak kenal pula kita ni kan tak. Semua apa generasi generasi Z ni apa semuanya tu tengok gadget. Tu lah jadi takut tak berpeluang tengok kita dapat ini pun apa kita punya DJ Razman Rizwan kita apa memikirkan inisiatif untuk generasi yang akan datang. Takut tak dapat jumpa apa yang jumpa yang realitinya dapat tengok ini pun jadilah ya tak. Nak memperkenalkan kepada generasi yang akan datang, anak cucu kita nanti. Takut tak kenal dengan haiwan-haiwan ni asyik dengan gadget aja. Betul. Inilah air usaha yang kita ada. Bagi kita mampu lagi untuk buatlah sesuatu. Ya tak? Betul tidak betul. Kita menyokong je lah. Ada orang nak membantu kita memudahkan jalan kepada mereka. Betul. Okey lah Cik Dang. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan apa Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hari esok. Apa yang penting kerjasama. Betul. Apa yang penting kerjasama. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan bahaya di sana. Okey. Bye-bye.